Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik dan abang-abang serta sahabat sekalian. Hari ini kita akan cuba masak makanan yang biasa kita makan hari-hari, iaitu udang masak lemak. Baiklah, sediakan bahan-bahannya seperti udang yang telah disiang dan dibersihkan, santan, kulit udang jangan dibuang, bawang putih, bawang merah, halia, kunyit hidup, serai dan juga cili api. Kita tumbuk-tumbukkan bahan-bahan ini sehingga lumat. Namun jika anda selesa menggunakan mesin pun boleh gunakan mesin. Baik, kita mulakan dengan menggoreng kulit udang terlebih dahulu. Kulit udang ni akan membuatkan masakan kita berbau lebih wangi. Jadi, kalau anda siang udang, kulit-kulit udang tu jangan dibuang. Kita boleh jadikan dia air ataupun minyak udang. Okey, toastkan dia. Kita guna semula minyak udang tadi untuk menumis bahan-bahan tumbuk. Gorenglah sehingga naik bau dan kelihatan minyaknya dah pecah. Jangan bimbang kalau minyak ni tidak terlampau banyak, tak perlu minyak yang banyak, nanti dia akan terbit di atas permukaan kuah. Okey, apabila dah garing, kita bolehlah masukkan santan. Teruskan mengacau dan bolehlah kita tambahkan air. Air ni saya gunakan air dekat lesung batu tadi kan, bekas-bekas tumbuk tadi, dan sedikit air santan tadi, lebihan santan. Kemudian bila dah mendidih, masukkan isi udang tadi. Kacau-kacau sebati. Perisakanlah dengan sedikit garam dan serbuk perisa yang secukupnya. Dan untuk mencantikkan lagi kuah kita, masukkanlah sedikit serbuk lada ataupun serbuk cili. Sebagai sentuhan terakhir, taburkan hirisan daun kunyit untuk aroma yang lebih memikat dan kelihatan lebih cantik. Alhamdulillah, kuah lemak udang kita telah siap untuk dihidangkan. Selamat menjamu selera dan selamat mencuba.